Kali ni dia buat surprise lagi dan memang confirm ramai orang cari. Sempena ulang tahun yang ke-30 bagi kelahiran DW6900, dia keluarkan pula DW6900 Treasure. Dan antara yang special dekat jam ini, ni dia. Backlight dia ada tulisan since 1995. Dan apa lagi features dia? Tonton video ni sampai habis. Kita masih senyum-senyum. Biasanya display akan datang dengan satu color, tapi yang ini display dia datang dengan 3 color. Korang boleh nampak warna putih, warna hijau dan warna macam kemerahan dekat display dia. Dari segi mood, ada alarm, ada timer dan ada stopwatch. Antara yang special dia, korang boleh tengok dekat back case. Wow! Ada bintang-bintang dan menunjukkan ini khas dan paling istimewa untuk dikeluarkan sempena 30 tahun anniversary DW6900. Enjin 3529, pen panjang dia warna kuning, pen pendek warna kuning, keeper warna hitam, dia punya bezel dia. Tulisan font G-Shock berwarna hitam, dia punya button G dia berkilat, ini chrome. Sekali lagi kita belanja dia punya lampu. Wow, memang cun. Hadir dengan 3 variasi color, warna kuning, warna merah dan warna hitam. Dan kalau korang semua nak dapatkan harga original yang terbaik, boleh cari Taufik dekat Accent sekarang. Wow.